MacBook Neo, laptop yang aku rasa bakal jadi best selling MacBook kat Malaysia tahun ni. Tapi lah kan, kenapa? Jawapan dia dekat sini mudah je, sebab Apple bagi harga yang bawah RM3,000 dan aku boleh kata laptop ni dah kacau harga market Malaysia, tambah lagi laptop bawah RM3,000. Mari aku cerita. First kali, kenapa price range ni? Sebab ni adalah sweet spot di mana laptop paling laku keras kat Malaysia. Selepas beberapa hari atau seminggu lebih aku pakai, lenjan laptop ni dari segi editing, scripting sampailah layan Netflix. Satu benda yang aku boleh kata pasal laptop ni, dia bukan untuk semua orang. Technically lah, sebab laptop ni memanglah harga ni murah, tapi still is quite powerful. Tapi jangan kau expect semua benda dia boleh buat dekat laptop ni. Jadi, ni lah review aku untuk MacBook Neo ni. Jom kita mulakan. First impression aku untuk laptop bawah RM3,000 ni, mungkin build quality terbaik yang korang boleh dapat. Body dia guna 90% recycle aluminium dari hinge sampailah ke keyboard. Bila pegang, feeling dia jauh lebih premium kalau nak compare dengan laptop Windows yang harga sama yang selalunya guna body plastik. Keyboard dia pun shock nak typing sebab body besi ni teguh, tak rasa mushy atau tenggelam bila korang typing tu. Tapi ada satu kat sini, tapi dia lah kan sangat besar. Keyboard dia tak ada backlight. So kalau korang nak typing dalam gelap tu, memang masak kat sini. Serius, aku guna mata gelap memang tak boleh guna langsung sebab gelap gila. So kadang-kadang tu kalau kau nak typing, mungkin kau ada lampu kat bawah ni, guna phone kau untuk flashlight untuk guna benda ni. So it's kinda dumb, but aku mengharapkan maybe untuk next variation, next generation MacBook Neo 2, diorang tambah benda tu. Sebab bagi aku backlight ni benda yang important untuk laptop lah, tambah lagi kalau kita yang nak buat kerja dalam gelap tu kan. And of course, lagi satu benda yang aku terlupa nak mention pasal laptop ni lah dia punya screen pula. Untuk harga bawah RM3,000, screen dia sangat sharp, memang quality yang korang expect daripada Apple lah. Untuk brightness dia datang dengan 5000 nits, taklah terang gila. Kalau bawa pergi tengah padang tu memang korang tak boleh nampak lah. Tapi kalau korang buat kerja dalam rumah, dalam kelas, or even kat cafe, memang tak ada isu langsung kat sini. Untuk refresh rate pula, yes, dia cuma 60Hz saja. Korang jangan pelik disebabkan MacBook Air pun paling baru pun masih lagi kekal kat 60Hz. Bagi aku, Apple ni memang kedekut sikit dari segi refresh rate sebab dia orang akan bagi dekat Pro model saja. Tapi we see lah in the future mungkin Air akan dapat 120Hz juga. But you know, hanya masa saja akan memberitahu kita kat sini. Dan of course, satu lagi benda, webcam dia aku boleh kata surprisingly is quite good lah untuk laptop bajet macam ni. Quality dia not bad, sangat usable untuk Zoom call ataupun kelas online. Dan jauh lebih baik daripada apa yang korang boleh dapatkan dekat mana-mana laptop harga yang sama macam ni. Dan of course, bila kita masuk di bahagian dalaman dia pula, dia pelik sikit kat sini. Dia pakai chipset A18 Pro, chipset yang sama dekat iPhone 16 Pro. Actually, masa mula-mula dia announce tu, dia buat announcement pasal laptop ni, aku rasa macam why would they use an iPhone chip dekat sebuah laptop besar macam ni. Tapi then I realise lah, Snapdragon pun ada release diorang punya chipset juga. So bila aku tengok balik, and kita sedar chipset telefon sekarang ni dah cukup powerful. And without korang realizing, even sekarang ni pun chipset Snapdragon paling latest 8 Elite Gen 5 dah boleh run GTA 5. GTA 5 man. But surprisingly lah, memang tak boleh run 60fps lah, but that's how powerful chipset sekarang ni. So A18 Pro dekat laptop ni surprisingly really good. Tapi jangan kita nilai buku dari kulit dia je. Chipset ni sebenarnya a beast. Untuk penggunaan harian macam layan 4K YouTube, multitasking ataupun kerja pejabat, dia memang smooth. Dan kepada korang yang tanya pasal apps compatibility, benda ni aku tak tolong lah sebab there's a lot of apps yang Windows support. And of course Mac pun support. Tapi kita pun tak, aku bukanlah explore semua benda kan. So the best way untuk korang tahu benda ni support ke tak, go to Google and search. Senang je kat sini. Aku tak tolong semua benda, but Google ada kat sini ataupun Gemini kalau korang guna AI tu. Lagi satu benda yang aku paling impress pasal laptop ni lah dia punya battery life yang power gila. Surprisingly, laptop ni aku dah pakai hampir 2 minggu dan aku hanya charge dia 3 kali je. And kenapa 3 kali? Aku charge first time sebab awal-awal tu bateri dia malah low. Second time lepas aku dah buat banyak gila stress test dan juga aku typing dan editing. Dan lagi satu kali aku charge adalah pada waktu lepas aku settle stress test dekat laptop ni dari segi dia punya Adobe semua benda. Nanti aku cerita sekejap lagi. But 3 kali je aku charge. Sampai sekarang ni aku tak charge lagi dah. And battery life dia memang gila bapak sini, memang power gila. Kalau korang yang jenis buat kerja office, buat macam I don't know like Microsoft Word ke ataupun Excel ataupun benda-benda yang simple, this laptop kalau korang bawa 2 hari pun aku tak rasa bateri akan drain. Serius aku kata korang semua. Memang bateri life dia memang power gila kat sini. So tu benda yang aku rasa kalau korang student, you guys gonna love this laptop for sure. Tambah lagi dari segi dia punya battery life sebab lifesaver lah. Korang tak payah bawa charger gedebak dekat satu bag tu.
korang bawa charger Type-C ataupun kalau korang charge pakai power bank pun boleh, sebab charging dia agak laju juga guna power bank sebenarnya kat sini. Surprise untuk korang semua, aku juga ada test laptop ni dengan beberapa benda lah. To be honest, sebab aku ni memang kerja di multimedia, so aku testing editing lah kat sini, and editing pun benda berat jugalah, and surprisingly laptop ni boleh handle. Tapi let me explain lebih lagi kat sini. Aku test guna 3 software yang berbeza untuk tengok berapa lama dia boleh bertahan. First kali, Adobe Premiere Pro. Aku test render timeline 4K sepanjang 10 minit dengan 5 layers. Hasil dia ambil masa 36 minit. Kat sini aku boleh rasa lag yang agak ketara lah. Memang nampak dia struggle sikit bila dia humban workload berat macam ni dekat laptop kecil macam ni lah. Lepas tu untuk kedua, aku guna DaVinci Resolve. Memang sangat efisien. Macam aku cakap tadi, dia ambil masanya agak lama juga nak render kat sini. Itu sejam. Itu pun aku perasan bateri maintain dan playback dia pun masih boleh terima lagi lah, walaupun aku dah letak macam-macam notes dan juga di noise kat sini. Dan last kali aku test After Effects. Aku guna heavy motion graphics kat sini, dan dia berjaya siapkan dalam masa 2 minit 25 saat. Walaupun aku boleh kata laju juga, tapi untuk usability tu agak susah sikit, sebab kalau korang nak dia punya playback tu laju, mungkin korang kena guna at least 1.5 ataupun 1 suku macam tu untuk dapat a good playback kat sini. But aside from that, it's actually usable. Just dapat error kat sini lah sebab dia 8GB RAM kat sini. So kalau korang yang nak fikir nak guna untuk buat motion graphics atau video editing, tak suggest. Tapi kalau korang yang mungkin nak edit pakai CapCut dekat laptop ni, it's actually usable lah, even 4K sekalipun kat sini. Just reminder lah, kalau korang nak jimat, tolonglah jangan beli MacBook Neo ni untuk video editing. Dengan 8GB RAM tu, dia akan jadi bottleneck untuk korang buat kerja lagi heavy. So just go for that MacBook Air M5 ataupun M4 kalau korang dapat lagi murah. Or even macam aku pakai M1 Pro, still usable. Just don't get this one kalau nak buat heavy editing, sebab 8GB RAM tu sangat limited apa yang kau boleh buat sebenarnya. Dan of course, last kali aku nak cerita pasal overall pasal laptop ni sajalah. Dari segi sini bina dia memang minimalis, nipis dan ringan gila. Logo Apple kat belakang ni membuatkan dia nampak ada aura lain macam kat sini. Nampak mahal lah. Tapi bila dah nipis sangat, ada benda yang diorang akan sacrifice kat sini. First kali, port dia. Cuma ada 3 port je kat sini. 2 USB-C dan 1 audio jack 3.5mm. USB-C dia pun bukan Thunderbolt kat sini ya. 1 USB 3.0 dan satu lagi 2.0. Sebab tu macam aku cakap, dia tak suggest untuk editing. Transfer speed dia memang lembab nak haram kat sini. Dan of course lagi satu, trackpad dia. Dia guna mechanical multi-touch. Bukan force touch, kena tekan physical untuk klik. Taklah teruk sangat, cuma kalau korang dah biasa macam aku guna MacBook Pro, dia akan rasa berbeza sikit kat sini. Last kali ada satu lagi benda, kalau korang beli macam aku 512GB punya version, korang akan dapat Touch ID. Tapi kalau korang beli yang 256, tak ada Touch ID. Itu je perbezaan dia kat sini. Jadi, at the end of the day, siapa target Apple untuk MacBook Neo ni? Jawapan dia memang sangat simple lah. Student. Kalau korang student yang cari laptop yang buat assignment, buat slide guna Excel dan tak main GPU yang heavy sangat, inilah laptop yang terbaik dalam kelas harga dia. Dia ada 2 variant kat sini, iaitu RM2,499 untuk 250GB storan, ataupun macam aku punya RM2,899 untuk 512GB storage plus ada Touch ID sekali kat sini. So apa pendapat korang pasal MacBook Neo ni? By the way, kalau korang student, korang boleh apply for Apple Education dan korang akan dapat diskaun RM500. So laptop ni daripada RM2,899, korang akan dapat harga RM2,499. Bawah RM2,500 dah. Kalau korang yang beli bawah lagi, korang akan dapat laptop ni bawah RM2,000, which is quite insane lah untuk laptop MacBook bawah RM2,000. Satu benda yang orang kata kalau kau beli kat Amika boleh dapat aku kan. Itu pun tahun bila punya. So itu saja untuk video kali ni. Bye bye.